Tengok ni, buat India tutup jalan KL untuk usung Tuhan patung dia. Acik ada tegur cara pendidikan dalam video yang lopeh. Dia balas Mahal Hijrah, Maulidur Rasul dan Tawah Kaabah pun tutup jalan juga. Okey, pakcik pakai ni sebab pakcik tak mahu dilihat sebagai tuan guru lah. Bila pakcik ada pengikut kan, jadi dianggap sebagai tuan guru, dia boleh merosakkan pakcik untuk ending, na'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim lah, tunjukkan aku yang jalan yang koridor lah. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi hujah daripada puak-puak India, terima kasih lah, bagus-bagus. Jadi mari kita belajar lagi. Kalau kita ambil hujah Islam adalah agama rasmi Malaysia, termasuk dalam perlembagaan pun boleh juga. Tapi macam kurang lah dari sudut pendidikan untuk kita bersama ni. Jadi untuk education secara bersama, bak kata Quran, kami jadikan bangsa-bangsa beza-beza lah, supaya saling kenal mengenal. Kita kena ambil satu padang bahas yang sama supaya nanti kau tak alih tianggul. Jadi penat kalau kau nak alih tianggul ni kan. Apa padang yang sama tu? Padang yang sama tu ialah sama-sama buka kitab agama. Pakcik kata Islam kan. Jadi rujukan adalah Quran. Kau kata Hindu, rujukan kau adalah Veda. Kalau ada kitab lain, okey, bawa je, buka je. Janji bukan buku yang Tok Sami Kastaparia tu tulis sendiri. Kalau macam tu, baik pakcik bawa buku yang pakcik tulis ni. Okey, pakcik kata ya, perarakan Mahal Hijrah, perarakan Maulidur Rasul, guna jalan raya yang kita bina bersama ni, Iban, Kadazan, Melayu, Cina, India, adalah tiada dalam Quran. Memang tiada. Ianya adalah tambah sendiri selepas Nabi. Jika pakcik lawan acara tambah sendiri ni, agama pakcik ni tambah sendiri ni, adakah kau akan lawan acara tambah sendiri dalam agama kau? Pertama, gua, hutan, sungai adalah milik awam. Bukan tempat bina patung, sembah khurafat. Tu dalam gua tu milik kita bersama, berjuta-juta tahun. Tiba-tiba kau datang mana-mana datang, dah lah pendatang nenek moyang kau datang kat sini, lepas tu kau buat patung kat situ. Akal tak ada akal lah. Itu nenek moyang kau lah. Yang kau dah kira warga sama-sama lah. Macam pakcik membesar, lahir sama dengan kau lahir tu. Jadi kita Malaysia. Yang kedua, pecah kelapa. Usung berhala. Tak boleh dibuat di jalan awam, milik kita bersama. Kalau degil, kami akan kempen sembelih lembu korban kat jalan juga. Macam mana? Okey, yang ketiga, kami ni tawaf Kaabah. Dia macam dalam stadium lah, dalam masjid. Kaabah tu dalam masjid. Kaabah tu adalah satu titik kiblat. Satu titik yang semua Muslim seluruh dunia ni dia menghadap. Sini menghadap satu titik yang sama. Keliling Kaabah tu dinding masjid lah. So macam stadium lah. Tapi kau lain. Suruh buat dalam kuil tak nak. Suruh buat dalam stadium tak nak. Sebab itu Brahmin kata kau bukan Hindu sebenarnya. Tapi agama yang dicipta oleh kasta paria ikut IQ orang-orang paria. Kalau kita ni sama-sama nak lawan secara paria, pakcik pun paria jugalah. Pakcik pun kempen dan sembelih lembu kat jalan raya. Sebab nak lawan agama ciptaan paria kau tu. Apa nak jadi negara kita? Kalau macam tu lah. Kalau kita ni kebebasan beragama ni dihormati di atas tahyul khurafat yang puak kau sendiri yang percaya ataupun puak pakcik sendiri yang percaya dan syok sendiri. Jadi sebagai pendidikan kenal mengenal, Kaabah bukan disembah. Kau ambil Kaabah tu, kau cabut, kau pasang balik ke Paroi kampung pakcik tu. Titik kiblat tetap di Kaabah tu. Muslim seluruh dunia ni tetap akan hadap ke sana ketika berdiri solat. Okey, batu Hajar Aswad tu, batu yang kau nampak cium tu, orang berebut-rebut nak cium tu, hanyalah batu yang tiada manfaat. Umar ni sahabat Nabi, sahabat paling kanan Nabi ni, dia cakap batu ni tak ada manfaat pun. Kalau dia tak nampak Nabi cium, dia pun tak nak cium. Jadi Muslim seluruh dunia ni cium sebab Nabi buat. Bukan sembah batu tu. Dan bukan juga sembah Kaabah. Kaabah tu hanya satu bangunan petak, satu seni bina asas manusia ketika lampau. Okey, penutupnya pakcik ulang balik. Pakcik berani kata peralakan Maulid Mahal Hijrah tak ada dalam Islam sebenarnya. Dan kalau kau suruh kita berhenti buat pun pakcik berani, setuju je. Kau yang agama paria ni, pakcik sebut agama paria sebab pakcik rasa berdosa kalau sebut agama Hindu. Sebab agama Hindu tak begitu. Melayu macam pakcik ni dulu agama Hindu, tapi agama Hindu yang pro kitab Veda. Sebab itu generasi sekarang ni tak jumpa peninggalan patung-patung macam yang dicipta oleh agama paria. Kalau kami ni penganut agama Hindu yang macam dicipta oleh paria tu. Kami ni memang Hindu dulu asalnya, tetapi pro Veda yang dulu tu, yang satu Tuhan tu. Nantilah video lain pakcik akan bagi tahu, pakcik akan tunjukkan tokoh-tokoh Hindu sebelah sana yang cakap Hindu adalah bukan berhala dan satu Tuhan sahaja. Okey, penutup dia pakcik kata betul kan? Pakcik setuju je. Perarakan Maulidur Rasul, perarakan Mahal Hijrah tu tak boleh dibuat di atas jalan raya milik bersama. Tapi agama paria macam kau boleh cakap macam tu.
Katakan tidak kepada agama kau. Perarakan patung Tuhan guna jalan awam tak boleh. Rosakkan gua, bina patung-patung khurafat tak boleh. Pecah kelapa kat jalan raya yang kita bersama ni tak boleh. Jawab. Boleh kau cakap macam tu. Kena buat dalam kuil sendiri. Kuil yang halal lah, bukan kuil haram. Boleh kau cakap macam tu. Macam pakcik boleh cakap. Kau boleh cakap macam tu. Educate bangsa kau sendiri. Agama-agama paria kau tu kau educate. Boleh. Kita buka kitab masing-masing. Boleh. Jawab kat komen.